Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam biru warna, salam Malaysia Madani. Bersempena sambutan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja pada 28 April 2026 ini, saya ingin menegaskan komitmen Universiti Utara Malaysia dalam memastikan persekitaran kerja yang selamat, sihat dan sejahtera kepada seluruh warga universiti. Tema sambutan pada tahun ini ialah bagaimana keadaan kerja anda bersama memastikan persekitaran psikososial kerja yang sihat, memberi penekanan bahawa keselamatan dan kesihatan pekerjaan bukan sahaja melibatkan aspek fizikal, malah turut merangkumi kesejahteraan mental dan emosi di tempat kerja. Persekitaran psikososial merujuk kepada suasana kerja harian yang mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosi warga kerja. Ini termasuk bagaimana tugas diuruskan, beban kerja diagihkan, serta tahap sokongan yang diberikan dalam organisasi. Faktor seperti pengagihan kerja yang seimbang, kejelasan peranan, sokongan pengurusan, serta keadilan dalam proses organisasi memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasana kerja yang sihat, selamat dan produktif. Justru, pengurusan risiko psikososial perlu diberi perhatian serius setara dengan pengurusan hazard fizikal, kimia dan biologi. Universiti Utara Malaysia komited untuk memperkukuhkan pendekatan pencegahan melalui pelaksanaan program yang menyokong kesejahteraan mental dan emosi, pengurusan kerja yang lebih prihatin, serta amalan organisasi yang adil dan telus. Saya menyeru seluruh warga universiti agar bersama-sama membina budaya kerja yang saling menyokong, prihatin dan menghormati antara satu dengan yang lain. Keselamatan dan kesejahteraan bukan hanya tanggungjawab pengurusan, tetapi merupakan amanah bersama. Marilah kita membina persekitaran kerja yang bukan sahaja selamat, tetapi juga membolehkan setiap individu berkembang, sekaligus memperkukuh organisasi secara keseluruhan. Selamat menyambut Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja tahun 2026. Sekian, terima kasih.